Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ana. Saya dari Sabah. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita bertajuk Harimau Sakit Gigi. Pada zaman dahulu, semua haiwan takut akan harimau kerana sikap buli haiwan buas itu lembab sungguh. Cara kamu berjalan, perli harimau sambil menendang badan kura-kura. Namun kura-kura tetap bersabar dengan perbuatan harimau itu. Keesokan harinya, harimau sakit gigi. Kura-kura pun datang untuk mencabut gigi harimau. Dengan kepakarannya sebagai doktor gigi. Terima kasih kura-kura. Sungguh mulia hati kamu. Meskipun aku pernah membuli kamu, kata harimau. Sejak peristiwa itu, harimau insaf dan tidak lagi menjadi pembuli. Terima kasih. Baik, terima kasih.